Okey, Assalamualaikum dan berjumpa lagi di channel Jalan Somo Mediator. Memang ini kita jalan-jalan lah ya. Selepas daripada patah apa tadi patah Senok kali ni kita di pantai apa nama ni, Kuala Geh kau abang rasa lah, ataupun nama lain tak ingat lah tadi. Kita nak tinjau ataupun nak tengok situasi pantai ni seperti yang tuan-tuan tengok sekarang. Jadi kita nak tengok dulu apa yang ada di pantai ni. Yang pertama kita tengok ada chalet bersih dan dijaga kebersihannya. Ini chalet dia. Chalet apa nama kita tak tahu, tapi yang menarik perhatian abang, dekat ni ada satu kesan sejarah sebuah kubu pertahanan Perang Dunia Kedua di apa nama ni, ni dia panggil Kuala Geh di sini jadi kita nak tengok kubu tersebut yang berada di lokasi ini di kawasan pantai. Itu kubu tersebut ada di sana. Mari kita tinggal. Kat sini mana kita nampak suasana kampung lah Ada budak main bola, ada bot-bot nelayan berada di sebelah sana tu. Ada mau turun ke laut, ada yang tengah tak tadi balik. Jadi kita nak tengok kubu dataran Kuala Geh. Signboard ni tak berapa nampak dah. Signboard ni saya rabak habis dah. Ni kubu yang kita masukkan tu. Ni kubu peninggalan sejarah lah Perang Dunia Kedua. Dulu kalau ikut zaman Perang Dunia Kedua, Jepun mendarat di Pantai Bacok ni lah. Ini ada kubu. Kita bersih tengok kubu pertahanan tentera British di lokasi ini Tapi tentera tu rasa tak turun sini, dia turun ke pantai lain. Jadi tak adalah kesan tembakan peluru di lokasi ni. Ni kalau kita tengok pantainya di belah depan kita ni. Bersih lah. Ni Kuala Geh. Pada abang okey lah dalam keadaan pantai macam ni. Jangan dia macam dekat spot Senok tadi tak berapa comel lah kalau kita tengok. Saya tengok ada budak-budak mandi sana. Okey. Video kita POV lah sikit. Tak sudah mana lah. Letak di sini sebentar. Nampak hari gelap dah pun. Macam nak hujan. Okey, ada saw lagi tak tinggal. Kita nak tunjuk kat saya ada perigi lama sini. Tapi papa ni dah. Telaga lah kalau kita tak telaga. Nah kita tengok telaga. Lalai kedok. Ni orang lagi juga lah. Lalu ni kubu tu. Lepas tu alik ni ada perigi kita nak tengok perigi ni sekarang mana-mana tu. Mandi boleh mandi sini saja. Ni. Orang lekat lah perigi. Sana dia pun daerah ni. Mari lah. Betul. Gitu. Nanti lah cakap ni. Itu assalamualaikum dan bye.